Kun fayakun guys adalah hukum realiti. Cuba menjawab persoalan sahabat kita. Tanya berkenaan dengan string teori macam mana kaitan dia dengan tauhid. Guys, saintis kata asas alam ni dia sebenarnya bukan atom bukan proton bukan neutron. Tapi ada tali halus yang bergetar guys. Dia dipanggil string teori. Tapi dalam tauhid guys, kita nampak sesuatu yang lebih besar. Getaran tu sebenarnya gema dari nama-nama Allah tau. Korang tahu tak guys, string teori ni ajar apa tau? Semua zarah asas bukan titik statik, tapi tali kecil yang bergetar. Getaran tu yang hasilkan identiti elektron, foton, quark. Semua lahir dari resonansi yang berbeza Macam korang petik tali gitar lah nada berbeza, so bunyi pun berbeza lah Itu juga dengan tali semesta ni guys Frekuensi berbeza akan lahirkan zarah yang berbeza. Dan seterusnya bentuk realiti yang kita nampak. Al-Quran kata apa guys? Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Surah Yasin ayat 82. Kun fayakun guys adalah hukum realiti tau. Segala kewujudan guys adalah pancaran dari namanya Nama Al-Khaliq yang maha mencipta, dia akan aktifkan tali wujud tu. Nama Al-Bari yang maha mengatur, dia akan tetapkan struktur. Nama Al-Musawwir yang maha membentuk, beri rupa pada setiap zarah. Saintis dia nampak string, tapi ahli tauhid guys dia nampak nama Allah bekerja tanpa henti. Sekarang bayang macam ni guys korang pun ada frekuensi dalaman Setiap fikiran, emosi, doa, zikir adalah getaran tau. Al-Quran kata apa? Surah Ar-Ra'd 28. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Kenapa hati tenang? Sebab bila korang berzikir, korang tune diri selaras dengan string semesta. Korang hubungkan getaran jiwa dengan namanya Kalau korang hidup dalam frekuensi marah, dendam, takut, string dalaman korang pun huru-hara. Hidup korang jadi kacau Tapi bila korang hidup dalam frekuensi syukur, sabar, cinta Allah, string dalaman korang selaras dengan simfoni semesta. Korang akan selapang rezeki terbuka, kesihatan jadi lebih harmoni. So guys, yang penting sini, string teori dah buktikan asas realiti adalah getaran So tauhid pula tunjukkan getaran itu hakikatnya adalah gema la ilaha illallah. So soalan untuk korang hari ni, string apa yang korang sedang petik sekarang? Frekuensi syukur atau frekuensi keluh?